Abu Lahab bila dia duduk dalam api neraka, muka dia kufur. Dia duduk dalam api neraka, tiap-tiap hari Senin Allah Taala merengek azab dia. Merengek azab dia Abu Lahab. Dengan bahawasanya Allah Taala mengeluarkan air daripada jari-jari dia. Maka orang tanya, wahai Abu Lahab, kerana apa engkau Allah Taala merengek azabmu? Maka dia katakan, tiap-tiap hari Senin Allah Taala merengek azabku dengan sebab dulu aku pernah gembira dan suka hari kelahiran Rasulullah sehingga aku mendekatkan seorang hamba-Ku nama Suwaibah. Dia suka hari itu ya, hari kelahiran Rasulullah. Tapi bila dia mati kufur, Allah Ta'ala merengek azab dia dalam api neraka. Apa nak kata kita ambil semenjak daripada kecil lagi. Masuk bulan Maulud kita selawat Nabi. Masuk bulan Maulud kita berjamu. Masuk bulan Maulud kita suka gembira. Siapa kepada kita mati apa nak kata? Abu Lahab sekali tu ya. Nabi kita mula berdakwah. Nabi kita mula menyerukan manusia beragama dengan Allah. Maka dia lawan Nabi siapa kena bunuh Nabi. Tapi setara tu pun dengan sebab dia suka gembira hari beranak Nabi, Allah Ta'ala merengek azab dia dalam neraka tiap-tiap hari Senin dengan sebab dia suka hari kelahiran Rasulullah.